Semua? Ni saya nak buat sambal belacan tumis semuanya. Saya minta tolong dia gorengkan telur mata sapi. Banyak betul nasi ni, sama banyak kali. Okey. Dah ambil bayam dia habis? Belum. Kangkung pula bang, kangkung. Biasakan Tak boleh pijak kat sini? Tak boleh. Kenapa? Padat. Oh. Kangkung cantik je kangkung. Okey, ni saya masak nasi. Ni saya nak buat sambal belacan tumis Sama juga resipi dia macam saya buat sambal ayam penyet tu dalam video yang lepas. Ni saya nak cuci sayur yang petik tadi. Jadi masuk-masuk je terus simpan dalam peti ais, tak sempat cuci. Sibuk buat kerja lain. Pak suami suruh tumis je ni. Cuci kangkung. John sampai. John Mana John? Buat apa John? Cakap Okey. Bayamnya tak payah potong. Dah kontot-kontot. Potong kangkung je.
Okey. Okey, dalam minyak yang sama saya tumis balik sambal ni. Oh lama, belum panas pun. Tak apa kawan-kawan. Belum panas lagi. Sudah dimasukkan metik-metik. Saya masukkan gula ya korang. Tak tahu kenapa, mungkin minyak belum panas. Dia lompat-lompat. Air bilasan blender. Wangi betul baunya, lapar. Hari ni kita masak ekspres ya korang. Saya campur kopi sikit. Lepas tu tadi ada berbola yang tak jadi tu. Tu dah, sekarang dah masuk asal. Dah masuk sekejap. Tu Pak Suami dah masuk. Buat apa Pak Suami? Itu cakap boleh cabut yang dah agam. Tak boleh cabut pun. Ha? Tak boleh putus. Ya ke? Cakap boleh dah. Itu jenis lain. Jenis lain kot. Itu nak buat apa? Nak cabut? Cabut. Dah last? Tak boleh? Yang dah digam. Mungkin boleh. Abang nak yang siku tu lah. Nanti kena tangan nanti bang. Tak, nak buat apa ni? Nak ambil yang L ni. Memang dia tak boleh duduk diam lah dia. Kan tadi nampak tengah gunting. Dah siap dah. Jangan kawan Peluh-peluh bang. Ni ikut YouTube kawan. Okeylah, saya nak teruskan ni. Dah semayang dah? Asar? Dah? Oh cepat. Tumisan. Okey, bawang putih je lah. Okey. Sekarang kita tumis sayur pula. Saya tak pakai cili sebab dah ada sambal kan. Saya rasa sambal tu pedas. Saya masukkan ni berbola yang tak jadi. Ni tadi mula-mula. Nanti nak tengok jadi tak sebab saya tambah lagi tepung. Saya nak praktis dia punya bancuhan tu. Kenapa selalu tak jadi bulat? Tapi rasa dia sedap, sayang. Ni saya nak masukkan dalam sayur ni. Okey. Tumis biasa je korang. Bawang putih. Bawang. Jangan lupa kacau ni. Okey. Oh. Saya masukkan garam kawan-kawan. Ni biasa masakan rumah paling simple. Wangi baunya.
semuanya. Kita tutup ya korang. Sementara tu saya kena tutup ni kalau tak dia terbang. Tengok sambal belacan. Oh, bau dia. Macam ni lah yang saya suka, halus. Kalau masak sambal ayam penyet macam ni lah yang sedap. Yang kasar-kasar pun ada juga orang minat macam tu. Okey, kita pulang pada pilihan masing-masing Resepi dia sama je. Ni saya nak perah limau. Limau nipis sedikit. Satu lagi kelebihan sambal ni, dia tahan lama ya korang. Seminggu letak kat luar pun dia tak basi kalau nak masak banyak-banyak. Saya pernah cuba, tapi tak sampai seminggu dah habis. Kecuali saya masak banyak sangat. Pak suami suka. Saya musim-musim panas ni. Memang lauk macam ni lah yang jalan. Okey, tutup lagi. Biar dia betul-betul masak ya. Saya kecilkan api. Apa kabarnya sayur? Oh, sudah rendah. Tumis macam ni dia. Saya nak masukkan bobola yang hancur tu. Resepi kali ni saya tambah tahu. Dalam 4 keping ke tahu tadi, banyak juga. Rasa dia kurang tepung. Tepung ubinya kurang. Itu yang dia jadi lembik macam ni. Tadi saya dah tambah, dah bancuh. Balik. Sambal pun dah nak siap. Okey, tumis sayur dengan bobola. Masak ni yang penting dirasa ya, kawan-kawan. Bismillah. Okey. Biar orang makan tak kecewa. Okey, ni kita angkat juga. Okey. Saya nak siap-siapkan ni semua sebab nak buat bobola tu. Sambal. Pada yang dah tengok video ayam penyet semalam sebelum ni, mana satu sambal yang korang suka? Yang halus ke yang kasar? Okey.
Ni dia sambal belacan kita. Sambal belacan tumis ya. Okey, saya nak angkat depan. Okey, kawan-kawan. Ni Pak suami dah balik. Saya minta tolong dia gorengkan telur mata sapi. Dia goreng telur sedap. Saya goreng tak sedap. Walaupun telur mata sapi. Tak tahu macam mana dia buat. Lembut je rasa dia. Sekarang ni tengah hari tak payah makan Bolehlah saya ni teruskan diet. Alhamdulillah. Tak adalah asyik makan aja. Tengok telur dia. Power. Habis tu buat minyak. Saya buat tak jadi. Saya buat mesti ada garing-garing dia. Itu sebablah saya sanggup tak goreng. Tunggu Pak suami balik. Kawan. Lagi 15 minit. Telur goreng kawan. Seorang satu ke? Seorang dua. Seorang dua. Oh, kenapa tak goreng sekali dua? Rajin. Oh, api slow. Okey, teruskan. Okey, baik kawan Siapa yang pandai goreng telur? Saya tak buka. Karahi pandai? Goreng telur pandai kawan Yang lain I punya isteri lah chefnya. Okay, Bye bye. Thank you. Okay, kawan-kawan. Mic mana? Sana? Ke tengah? Okay, ni Pak suami pernah menunggu. Saya tengah setting kamera. Lapar sangat dah tu. kawan jemput makan Okay, ni dia. Inilah lauk sehari-hari kami. Telur kawan. Senang, cepat, mudah, murah meriah. Okey, kawan-kawan macam mana? Semoga semuanya baik-baik saja. Jemput makan. Jemput makan kawan Saya tak sempat nak tukar tudung. Makan ala kadar kawan-kawan. Ini makanan seharian kawan. Dia cepat Pak suami nak masuk kerja. Telur goreng kawan, telur mata sapi. Okey kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu belum duduk lagi dengan ibu. Sekejap, pakai hand soap dulu. Ni segera ni. Kalau siap solat tu makan. Okay. Makan, wow. Hai kawan-kawan. Ibu makan kawan Macam sempit je tempat saya ni. Sempit tak? Tak lah lauknya. Banyaknya nasi. Pak suami ambil nasi. Banyaknya nasi dalam hati suka. Tak apa. Pagi tadi kita orang makan telur je. Telur setengah masak. Setengah masak. Tadi kangkung bayam. Ni kenapa tak ambil sayur banyak? Okey. Pak suami ni paling malas makan sayur. Tapi tanam sayur rajin. Marah. Apa ni merah ni? Bayam merah. Oh. Betul? Mana ni? Bawang. Oh. So Kopi. dia terkena dengan bayam merah tu. Color bayam merah. Tumis sekali kan. Sambalnya ada. Sambalnya yang sedap ni.
Woi, banyak betul nasi ni. Sama banyak macam dia. Banyak sangat ni bang. Malam tak makan. Tengah hari tak makan. Kalau abang tak balik kan, tengah hari kan, kuranglah sikit makan adik. Kalau tak makan, dia abang makan, dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal. Sambal. Dah. Sedap. Sedap lagi halus macam ni. Kalau buat ayam penyet. Lu putus bahal tu. Putus bahal tu. Tajuk dia ayam penyet. Oh. Tu yang buat kasar. Dia pokok. Ini sendiri je. Ni pentolan sawi ni bang. Sedap dia. Pentolan tu. Tapi lembek sangat. Ada campur tahu ni. Ya, sedap tu dek. Tu ada lagi belum siap tu. Sekejap lagi. Nak buat lagi. Elok kangkung ni. Tak keras. Aku cukup air. Cukup air. Air aircon. Kopi ni boleh tanam banyak lagi bang. Tapi jangan sekali macam ni berapa minggu dah tahan. 1, 2, 3 biji. 3 biji dah ambil kan? Berapa minggu dah? Sebulan dah. Bang tanam berapa biji? Tak kisah tak ambil lama. Tak apa. Makin besar. Berapa besar? Besar. Macam dah sengit dah tengok. Dah. Banyak sayur lagi. Sayur ni kalau tak habis besok innalillah nanti. Enam dah kan? Sudah kenyang. Bersin. Sambal. Okey kawan-kawan. Kami pun saya rasa sampai di sini dulu videonya. Habis dah makan. Ada yang keras tak? Batang untuk kangkung. Bukan, dia bayam. Ya. Bukan. Kangkung lah. Batang kangkung. Bukan bayam? Kangkung tak. Bayam memang ambil besok. Aku tak buang sikit. Tak buang sikit. Ya? Boleh potong-potong semua. Buang sikit Ada yang keras? Dia tak ada keras sangat kan? Ada yang potong bawah sangat. Nasib baik ada kobis. Penyelamat. Tak ada. Licin kan? Slow. Malam tu. Malam. Sanggup lagi kan nak makan? Licin kawan-kawan. Konon banyak. Habis. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan. Sampai di sini dulu video kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Okay, bye kawan. Jangan lupa like, komen dan subscribe video kami. Supaya kami lebih semangat buat video yang baru. Ya, kawan. Okay, bye. Bye. Wassalam.